Okay guys, kali ini saya nak reaction dari react part 7. Saya nak reaction ataupun tengok video-video daripada 87. Let's go. Okay, kali ni kita nak tengok bab mistik . Okay, tengok apa guys? Kita tengok yang pendek-pendek dulu lah, guys. Itu yang ni guys. Sabar ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di cerita budak-budak muda tahun awal tahun 2000. Entahlah 2000 berapa kan, 2001, 2, 3 lebih kurang tu lah kan. Orang Terengganu yang hantar cerita ni, nama dia Mak Jan. Tapi biasa orang Terengganu kan ada J belakang, Mak Jan. Jadi cerita zaman muda no, 20-an, zaman-zaman menganggur. Dia pun jangan nak pergi buat aktiviti 3 hari 2 malam, beras nak makan nasi kan, bawa pada rumah tak boleh nak beli dah. Sebab masa tu kawan-kawan dia ramai tak bekerja dah, bukan ada duit sangat. Jadi macam mana dah yang Mak Jan ni dengan kawan-kawan dia lah, 5 orang mereka semua. Kawan dia ada seorang ni, orang tua dia ada satu dusun tau, dusun durian. Jadi ada satu pondok tau, dekat situ berdekatan dengan sungai, nak cari ikan apa senang kan, nak cari ayam hutan ke ataupun binatang apa kan. Jadi mereka dah cemui dah duduk kampung, jom kita pergi duduk ke pondok, buat apa yang patut ke pondok kan, cari ikan ke apa ke, relax kat sana 3 hari 2 malam. Jadi mereka pergi jumpa ayah member dah, dah sebut nama dalam cerita ni, kita sebut Mat dah, Mak Jan dengan kawan-kawan pergi jumpa ayah si Mat dah. Jadi ayah si Mat ni duduk berkawan juga dengan mereka, suka duduk sembang. Jadi orang kata baik jugalah. Bukan kali pertama dia pergi tidur di pondok durian tu. Kalau musim durian, ayah si Mat pun sekali kan, dia kutip durian apa. I am one of Motunui. Mo, you will board my boat and restore the heart of Defiti. Oh, here we go. Jadi dalam cerita ni tak ada kena mengenal dengan durian, tapi benda ni berlaku dalam dusun durian. Dia bukanlah dusun yang betul-betul dusun yang terjaga punya dok pun. Dia bercampur dengan pokok-pokok lain jugalah. Di pokok durian paling banyak. Yang best kat situ, dekat dengan sungai. Tu yang dia seronok pun. Nak mandi-mandi apa kan. Jadi macam mana? Jadi pondok tu memang ada kunci mangga apa. Jan ni dengan kawan-kawan lain, dia pergi minta kunci lah kan. Memang pergi bagi tahu lah nak pergi tidur, nak pergi pinjam pondok kan. Jadi ayah Mat kata apa, boleh nak bagi yang pergi tidur. Apa nak pergi sana, berapa hari pun tak apa. Tapi aku minta tolong lah, mesin rumput dekat kebun aku. Bukanlah apa sampai semua nak mesin rumput. Dia kawasan dekat pondok tu, nak bagi cerah sikit kan. Jadi Jan dengan kawan-kawan dia, tak apa boleh lah. Dia pun siap bawa mesin rumput ni. Lepas tu ayah si Mat bagi duit lah, suruh beli petrol apa kan. Kalau tak suruh pun, dia pun kena kemas juga keliling pondok tu sebab rumput tinggi kan. Jadi dalam cerita ni, Jan tak sebut seorang-seorang nama kawan dia. Cuma dia beritahu dia pergi 5 orang ya. Jadi dalam 5 orang mereka ni, ada yang penakut, ada yang berani kan, ada yang tengah-tengah kan. Macam Jan dia kata, dia pun tengah-tengah takut sangat pondok juga kan, berani sangat pondok juga kan. Dusun yang mereka nak pergi ni 2 km lebih daripada luar lah, daripada jalan kampung. Memang jalan tanah, naik bukit, turun bukit, baru sampai. Lagipun mereka bersepi dah, tahulah jalan kan. Jadi singkat cerita, hari yang mereka nak pergi, mereka bawa beras pada rumah. Nak beli beras, duit pakai tak ada, semua pakai kedekut. Kalau ada pun sayang duit, sebab tengah-tengah duit tak ada, mereka bukan kerja apa. Tak buat apa, beras bawa pada rumah seorang sikit. Lepas tu pergi curi sardin tin dah, dekat kedai runcit.
sekali dengan barang-barang lain lah kan. Dan juga mereka curi barang-barang nak masuk kan. Tapi jangan kata settle lah kan. Lepas setahun mereka dah beritahu lah dekat tuan kedai bersenyum lah kan. Ya, orang kata tuan kedai dah halalkan lah benda tu. Jadi itulah makanan yang mereka terpaksa curi lah demi melangsungkan aktiviti mereka 3 hari 2 malam ni. Nanti lauk-lauk lain lagi pokok mereka dapat ikan ke, ayam hutan ke, macam itulah mereka akan cari kan. Tapi itulah aktiviti ni cuma dan tidur 1 malam. 1 malam pun tak dan full lah, tak sampai pagi lah. Ada benda jadi mereka lah. Jadi lebih kurang pukul 3 petang mereka sampai kat pondok dusun tu. Setelah susah payah tu meredah jalan bukit kan, jalan tanah kan. Mereka pergi 3 biji motor 5 orang kan. Masa sampai tu dia apa-apa buka pintu pondok tu, nak tengok keadaan macam mana, nak kena bersih-bersih lah. Tapi memang dia cantik pondok tu. Kira pondok tu kalau nak buat rumah pun boleh lah. Sebab jangan kata elok dah. Cuma tak ada dapur kan. Dia cuma ada 1 ruang lah. 4 segi petak kan. Kalau ada nak masak-masak apa semua benda tu kena buat kat luar lah. Tapi ada bumbung lagi kat luar. Kalau nak masak, kalau hujan apa kan, ada bumbung lagi kat luar tu. Jadi pukul 3 lebih dia sampai. Maka dia tolak lah. Siapa nak mesti rumput lah. Last sekali mereka set lah kan. 15 minit seorang. Sampailah habis lah. Bukan satu dusun mereka nak kena mesti rumput. Berdekatan dengan pondok kan. Nak pergi kemas sikit lah. Jadi mereka buat tempat masak apa. Nasi siap-siap masak lah. Ayam panas apa kan. Apa yang mereka makan hari tu sadintin lah. Mereka sebenarnya tak ada nak buat apa lagi. Nak pergi mengai ke apa ke. Mandi lah. Tak ada apa lagi lah. Kan mereka sampai petang. Niat mereka petang tu pukul 3 lebih. Lepas pergi pamisi rumput pun. Mereka nak relax dengan malam. Esok tu lah baru nak buat aktiviti tau. Nak cari ikan ke. Nak cari ayam hutan ke. Tapi itulah tak ada dah. Apa jadi mereka malam tu kan. Pukul 11 lebih lah. Mereka duduk dekat unggun api. Bara api yang masak punya tu lain. Ni unggun api mereka buat. Khas untuk mereka nak bagi panaskan badan lah. Jadi masa duduk tengah sembang tu. Yang kita seronok lah. Masing-masing tu cerita-cerita lama-lama kan. Zaman budak-budak lah kan. Cerita zaman-zaman sekolah lah. Seronok lah kan. Pukul 11 lebih tu. Tiba-tiba tengok ada orang jerekah lah. Mereka ni duduk kat luar pondok dah. Mereka duduk atas rumput. Orang tu jerekah lah. Dengan cara marah lah. Oi, udah kau. Hampa balik. Siapa suruh hampa main? Jadi 5 orang mereka kali tengok. Mana dia suruh tu. Mana dia orang. Nampak lah kan. Agak berjarak juga lah. Belah-belah meter. Ada seorang pakcik. Pakai kopi putih. Baju Melayu. Pakai pelekat lah. Dia ni marah. Dia tak berani main dekat lah. Dia pun nampak bersama-sama kan. Sampaikan apa member si Jan ni suluk lah. Betul. Orang tu. Siapa dia? Yang dia marah kita. Siapa? Dia akan main tempat dia lah. Yang 5 orang ni pun dia minta kebenaran lah kat tuan pondok kan. Pasal orang tu ada galau. Bukan tanah dia. Jan kata, dengar maki hamun macam-macam tak berhenti lah. Tapi kenapa dia tak main dekat lah? Alah-alah nak marah main lah sound dekat-dekat kan. Ujung-ujungnya pakcik juga kata apa? Sehari kau main pula. Kau tengok hampa ada lagi siap apa. Jadi 5 orang mereka pun tak mahu takut-takut sangat lah. Pondok tu ada tuan. Dia pun minta kebenaran lah kan. Jadi orang tua tu ibarat macam tak kena mengenal. Halau orang siapa. Tapi dia pun agak terasa hati juga lah. Takut-takut tu ada juga orang takut. Dia bakar pondok orang tua tu. Benda tak tahu kan. Jadi pukul 11 lebih benda tu jadi. Sampai pukul 12 dia pun masuk dalam pondok tu. Siap-siap tempat nak tidur apa. Sebab esok pagi nak bangun awal. Dia pun nak buat aktiviti cari ikan apa semua awal pagi tau. Jadi dalam pukul 12 lebih lah. Sambil-sambil duduk baring. Ada yang kawan tidur sambil duduk pada sana kat dinding kan. Pakat terlena lah. Dalam pukul 12 tengah tu terlena lah. Duduk tak duduk kan. Gang. Ada orang tepuk ni dinding pondok yang papan tu. Weh kuat. Kalau kuat lagi sila-sila boleh pecah papan tu. Memang kuat dia tok. Dengarlah suara tu. Oi, ampun dia tak dengar cakap. Aku kata balik. Keluarlah maki hamu macam-macam daripada mulut pakcik tu. Jadi ada 2 orang kawan si Jan ni. Dia pun marah kan. Orang baru terlena ya. Main gerak dengan cara macam tu pula kan. Yang 2 orang member ni agak berani juga lah. Dia bangun dia pergi buka pintu pondok ni. Dia lompat tu ke tangga tu. 2 orang member ni pergi tepi pondok. Tempat orang tu duduk tepuk-tepuk tadi kan. Tak ada dah. Kat sini yang pelik lah. Masa dia pun lompat tangga. Tapi sound orang tua tu. Dia masih duduk tepuk-tepuk lagi. Bila dia pun turun ke bawah. Tak ada lah.
Jadi member suluh tu. Suluh. Tu dia tu. Oi, orang tua. Mai sini. Member si Jan panggil tau. Marah orang mengatuk dia main kacau-kacau pula kan. Dia orang tua tu. Bila jauh kan. Dia senyap. Dia tak bising-bising dah. Tak ingat lah pun. Yang member Jan tu panggil. Mai dekat sini. Lepas tu nampak dah. Orang tua tu berjalan pergi dah. Dia pun masuk dua orang. Dua orang member kata tak ada. Dia pergi dah kan. Ada kawan-kawan yang takut pada kan. Takut main pulak lah. Rupanya sungguh lah. Dan dia dua lebih dia main. Kali ni dia tak tepuk dinding pondok, lantai pondok lah. Dia tepuk daripada bawah ni. Kang. Kuat tepuk ni. Dua orang member yang berani tadi keluarlah bagi Amon. Nak tidur pun tak senang. Dia ambil torchlight, pokok pintu lompat ke bawah lagi lah. Kalau lompat ke tanah hang, suluh bawah rumah lah. Situasi dia macam tadi lah. Dia tengah tepuk lantai. Dia pun dah terjun ke tanah kan. Dia pun suluh-suluh. Tak ada apa lah. Dua orang member tu sampai pusing pondok. Masa dia pun pusing tu, habis satu pusingan pondok kan. Dengar suara dah. Iaitu suara orang tua tu. Dengarlah dia maki Amun apa. Member pun suluh dah. Nak tengok kat mana orang tua tu ada kan. Suluh. Ada berdekatan dengan pokok apa durian. Yang dia periksaunya apa dah. Orang tua tu ada 5 orang. Perwatakan sama, ciri-ciri sama, baju, kopiah, replikat semua sama. Dia berselera dah 5 orang. Yang orang yang sama ni, pakcik tu. Masa tu 2 orang member naik ke atas pondok. Dia kata apa dah, member kata apa dah. Jom, dengan tunggu dah. Jadi 2 orang kawan tu cerita yang dekat 3 orang dalam pondok ni. Termasuk Jan kan. Siapa? Dah balik siapa? Malam ni. Wah, tak boleh tunggu esok lah. Tu member kata, bukan orang weh. Dah ambil suluh-suluh dia. Dia ada 5 orang. Orang yang sama lah. Masa tu baru dia fikir dah. Patutlah dia tak main dekat. Tengok marah satu macam lah. Macam berani kan. Tapi cakap pada jauh. Dia bising-bising pada jauh kan. Dia tak main dekat lah orang tua tu. Jadi bagi kawan yang takut seram lah kan. Tunggu esok kita balik lah kan. Sebab apa? Nak harum ni berapa kilometer nak keluar tu. Gelap lah. Mana ada lampu apa. Dengan sunyi lah. Lepas tu kawan kata jom siap-siap kita bawa apa yang patut yang berbalik dah. Takut lagi panjang cerita. Ingat tak awal tadi dia kata dia main peluk kan. Berapa kali dia main? 2 kali dia main. Dah campur kali pertama, 3 kali dia main. Ni kalau kita tak belah lagi kan, sehari dia main lagi ni. Dia baru terfikir betul juga. Macam mana orang tua tu kata kali pertama, nanti dia main pula. Kalau tak belah, betul dia main 2 kali dah kan. Dia pun kemas barang apa. Kemas. Pelan-pelan. Tak ada kelang kabut apa, relax. Sampai habis kemas, tutup apa pintu pondok. Kasihan yang kunci mangga kan. Start motor pelan-pelan keluar pada ni kawasan tu. Berapa kilometer kan. Lebih kurang 2-3 kilometer tu lah. Sementara dia pernah sampai dekat jalan utama, jalan raya kan. Dengar ada orang jerit tau. Oi. Lepas tu dengar suara gelak tau. Memang dekat sangat. Sebab tu 3 biji motor dia pun berhenti lah, cari lah. Yang tu tak nampak apa tau. Dengar suara jerit dah. Dengan gelak tau. Berhenti tak lama apa kan, seminitnya. Lepas tu dia berbelah tau. Lepas tu nanti baliklah ke kampung dia kan. Makan masa juga lah benda tu. Jadi selang 2 hari dah Nabi surah kunci pondok lah. Jadi jumpa ayah si Mat ni. Cerita kan apa jadi kan. Ayah si Mat kata apa tak minta izin dulu kot. Bagi salam kan dulu. Apa tak macam doa. Dekat sini yang Jan ni, dia ada rasa pelik dengan ayah si Mat. Bila dia dengar kami cerita, Jan kata dengar kami cerita apa jadi kat kami. Orang tua tu mahalau kami kan. Ayah si Mat ni dia senyum, dia gelak lah. Bukanlah gelak sungguh-sungguh kan. Gelak cara macam melawak kan. Dia senyum dia. Seolah-olah macam dia tahu siapa dia yang main tu. Seolah-olah dia tahu itu orang tua tu siapa dia kan. Dia benda tu rahsia ayah si Mat kan. Dia tak cerita siapa dia sebenarnya orang tua tu. Jadi Jan ni dengan kawan-kawan dia bincang-bincang simbang-simbang bagi pendapat kan. Kata apa ni kau ayah si Mat punya apa. Dia letak benda dia kat situ jaga kebun. Tu dia punya andaian kan. Benda yang sebenar tak tahu siapa dia sebenarnya orang tua tu. Daripada orang Sungai Petani cerita ni, abang ni nama dia Pak An. Cerita ni bukanlah cerita dia, tapi bini dia. Dia ni duduk di Sungai Petani, the almost family ya. Bini dia asal orang Kedah yang kita tak masuk sebut kampung apa nama dia. Nama kampung kan. Bini dia nama Zulaika, kita sebut Ika dalam cerita ni. Masa tu lebih kurang 2 tahun lah baru kahwin. Ika kan dah lama dah dia kahwin, tapi masa baru kahwin 2 tahun dah.
Jadi adalah satu masa tu kan, rumah si Ika di kampung dia, orang tua dia ada nak buat kenduri arwah. Jadi Ika ni dia pun dah balik kan. Nak jadi cerita yang Pak An ni, dia ni tak ada cuti tau. Dia kata takat sehari tu boleh kan, tapi si Ika ni nak balik banyak hari. Dia nak duduk seminggu, 10 hari macam tu kan. Jadi Ika kata dekat Pak An, tak apalah, orang balik seorang tau. Lagipun masa tu kan, bini dia tak berapa sihat lah sebenarnya. Tapi jarak nak balik ke kampung dia taklah berapa jauh kan. Dia rasa macam boleh lah bawa kereta kan. Lagipun bini dia biasa dah bawa kereta jauh tau. Dan Pak An pun harap bini dia bawa kereta seorang-seorang jauh kan, sebab dia biasa kan. Jadi satu hari tu biarlah bini dia balik seorang. Balik pula malam daripada Sungai Petani nak balik ke kampung bini dia ni, lebih kurang bajet sejam lebih lah, 2 jam ke bawah kan. Saya pun tak adalah nak lalu jalan sunyi-sunyi sangat. Kebanyakannya lalu kampung-kampung orang kan. Jadi lebih kurang pukul 8.30 malam tu yang bini dia bertolak seorang-seorang. Dia kata wira je pun. Tu masa tu bini dia baru baik demam tu. Orang kata suara pun masih serak-serak, baru baik demam. Masih lemah lagi badan dia, tapi demam tu dah baik kan. Jadi 8.30 lebih tu lebih kurang keluar pada Sungai Petani kan. Ada kot lebih kurang jarak yang 5-6 km lagi nak sampai kampung bini dia. Masa tu lalu dekat kampung orang lah. Awal lagi kot. Orang kata sebelum pukul 10 lah lebih kurang tu kan. Nampak orang naik motor atas jalan, kereta, kedai runcit pun ada buka lagi, kedai makan pun ada lagi. Masih meriah lagi lah orang kata atas jalan kan. Masa tu tengah relax bawa kereta ni, perasan kat depan ada orang duduk jalan tau. Kat situ kan, terdetik dalam hati bini dia, si Ika ni. Kesian dia dari mana lebih mana ni adik ni. Yang bini dia nampak ni, Ika ni nampak perempuan seorang, dia galang beg tau. Lepas tu dia bawa satu beg pakaian, macam beg orang balik kampung kan itu. Tengok daripada belakang ni, dia berjalan belah tepi lah, belah kiri. Entah macam mana terdetik di hati lah, kesiannya kat dia. Nabi mana ni kan. Ika ni dia berhenti dah. Nabi mana ni? Nampak terus tengah jalan ni. Jadi perempuan tu dia beritahu, tu rumah saya depan tu ya. Tak jauh dah, tak jauh dah. Tengok gaya bukan macam orang jahat kan. Perempuan muda, umur macam 20-an macam tu. Jadi si Ika pun lah, jom lah. Kau hantar kan. Kesian kau tengok hang jalan orang-orang ni. Jadi perempuan tu pun boleh juga. Dia beritahu nama dia Nisa tau. Jadi naik dalam kereta tau. Dia duduk belakang. Foodpanda, we're on a mission to make life delicious with 10 million off. Tau. Jadi naik dalam kereta tau. Dia duduk belakang. Dalam kereta tu sembang macam-macam, tanya macam-macam, rancang elok. Tak ada ciri-ciri hantu pun. Tapi kat sini tak jadi cerita ni. Nisa tu kata awal tadi ya, rumah dia depan tu ya, tak jauh dah. Tapi bila si Ika bawa kereta, asal jauh ni tak sampai pun. Dia ulang tanya lah, ni kat mana nak berhenti ni kan. Dia ulang tanya. Dia kata bukan kat sini. Dah jauh dah kan. Tiba-tiba si Nisa tu dia tepuk bau dah si Ika. Kau berhenti. Bila Ika kali ya nak sembang dengan tu, si Nisa ni dia dah letak dagu dah dekat kerusi. Kan kerusi kereta kat belakang ni macam terpatak kepala. Ni tepi ni kan. Dia letak dagu kat sini kan. Dalam keadaan muka dia hitam ni, mata dia putih dua-dua belah. Mujur masa tu kereta dia berhenti dah. Tapi itulah, berlari tu si Ika ni keluar pada kereta berjalan. Mujur lah berjalan, tak laju kan. Tapi kereta berjalan kan. Kereta berjalan tersangkut dekat ni tiang lah. Tak adalah rasa teruk pun. Yang bahaya balik, Ika dia keluar pada kereta berlari ni. Dia lari sambil tutup muka dia. Masa tu ada speed kereta dah, hampir nak langgang dia. Mujur dia bawa dah mengelak lah. Dia tak tahu nak buat apa dah. Dia berdiri tengah jalan lah, minta tolong orang, suruh orang berhenti. Masa tu ada lelaki bini dah berhenti dah. Dia pelik lah kan, kenapa kan. Ingatkan sakit ke apa kan. Masa tu Ika tunjuk kat kereta dah. Abang, ada hantu kereta saya. Dia cakap penggagap, badan ketak-ketak kan. Memang tak boleh bawa kereta. Jadi lelaki bini tu, dia pun pujuk si Ika kan. Lama-lama reda kan. Memang dia reda dah takut, tapi ketak tak habis lagi. Nak bawa kereta pun tak boleh lah. Mujur lah yang lelaki bini tu, dia pun dua orang boleh bawa kereta. Bini dia tolong bawa kereta si Ika duduk kat sebelah. Diam. Sampailah di rumah si Ika dah. Jadi lelaki bini tu, dia pun tak balik terus. Dia pun masuk dulu pergi jumpa orang tua Ika, cerita apa jadi kat Ika ni. Masa tu ayah si Ika dia teringat cerita lama lah. Dia cerita dulu ni kan. Dia tak sebut tahu dah. Dulu kat situ ada perempuan accident. Dia turun pada bas kan.
Dengar cerita dia ni pergi merantau kerja luar. Dah lama tak balik kampung, rindu keluarga kan. Dia turun pada Pahang. Seronok punya pasal nak balik kampung kan. Dia lintas jalan masa turun Pahang tu. Dia langgar. Meninggal kat situ juga. Tu ayah Ika cerita balik. Daripada segi gaya tu macam nak sama. Macam nak sama lah. Tapi bukan dia kan. Tapi kita pun faham lah kan. Ayah si Ika pun beritahu. Ni orang kata satu gangguan lah kan. Lagipun Ika masa tu baru baik demam. Badan tu lemah lagi kan. Jadi peluang lah benda tu untuk kacau dia kan. Ika tak cerita malam tu juga dekat apa Pak An tu. Esok tu baru cerita tu. Tak maulah nanti Pak An apa risau apa kan. Okay guys, di sini saja kita punya reaction. Okay, kat sini saya nak ulas sikit lah. Yang bahawa yang ni cuma kita dengar sahaja ya. Kita tak patut percaya sebab saya dah kenal abang ni daripada 2 ke 3 tahun pasal. Dah 3 tahun dah saya kenal abang ni. Dan saya dah kenal, dan tonton dah ni waktu kan ni. Saya dah banyak dah tengok video dia. So kalau boleh kita macam abang ni kata kan, dengar boleh, percaya jangan. Okey, di sini saja video kita tentang hari ni. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ni. Sebab target kita untuk tahun ni 1k subscribers. InsyaAllah kau boleh. Sebab kita nak dapat 1k ni bukan senang. Kau boleh subscribe lah. Sebab saya nak dapat 1k subscriber je. Okay, bye. Jumpa esok atau tengok konten akan datang. Assalamualaikum.